Okay, sekarang pukul 10 lebih, hampir pukul 11. Sedang menunggu bot datang ambil. Dan selepas tu bila keluar daripada sini, InsyaAllah saya akan pergi ke pulau seterusnya dan mencari apa lagi info-info ataupun cerita di sebalik kisah pulau yang terbiar. InsyaAllah. Pulau Bebas Cukai di Pulau Bayas, Tasik Kenyir, Terengganu antara projek mega yang dibangunkan untuk menjadi satu lagi tarikan pelancongan. Malangnya selepas lebih 70% pembinaannya siap, ia tergendala hingga hari ini. Projek Zon Bebas Cukai Pulau Bayas di Tasik Kenyir, Hulu Terengganu yang terbengkalai 2 tahun lepas bakal diteruskan dan tidak akan dijadikan projek Gajah Putih. Projek Pulau Bebas Cukai Tasik Kenyir Hulu Terengganu dijangka mula beroperasi pertengahan tahun depan. Bernilai RM62 juta. Kerajaan negeri setakat ini puas hati dengan prestasi kontraktor melaksanakan projek mengikut jadual. Pembinaan kawasan bebas cukai yang pertama seumpamanya di negara ini bakal menjadi pemangkin industri pelancongan sekaligus membuka peluang anjakan sosioekonomi penduduk sekitar. Bagi saya, salah satu daripadanya, bila datangnya mereka-mereka ni mungkin insya-Allah membantu industri pelancongan kita di Tasik Kenyir. Yang bukan kita nak bongkarkan masalah orang, tapi kita nak cerita bahawa senyap benda tu patut ada Tasik Kenyir, tapi kenapa tiada? Yang dah ada, kenapa dihentikan? Dengan pelaburan RM118 juta yang sudah dibelanjakan setakat ini dan pada keseluruhan RM243 juta kos pembinaannya, pulau berkenaan kini terbiar begitu sahaja. Kerja pembinaannya sudah dihentikan sejak 2 tahun lalu sekaligus dilabel sebagai projek yang membazir wang rakyat. Ada masalahnya ialah kerana kerja di bawah air yang melibatkan monsun dan sebagainya. Banjir besar baru-baru ini kita agak terkandas sedikit, walau bagaimanapun sekarang tidak ada masalah dan bumbung telah pun naik dan kita yakin kalau perancangan yang sebenarnya bulan Oktober ini kita dapat siap, saya penuh yakin bahawa satu tarikan yang antara yang terindah di dunia ialah di kawasan Tasik Kenyir. Pembinaan kawasan bebas cukai yang pertama seumpamanya ini melibatkan kos kira-kira RM300 juta. Ia melibatkan kompleks kastam di Pangkalan Gawi, jeti rangkaian pusat perniagaan, pembangunan prasarana merantungi taman tema, taman orkid, taman herba, taman burung serta pusat perlindungan kelab. Itu dapat diproses mulai dengan memberi makanan. Dah sampai ke Pulau Bayas, di mana terdapatnya satu projek mega 240 juta ataupun lebih. Jadi kejap lagi saya akan bawa semua tengok keadaan pulau ni, InsyaAllah. So Poran pun dia dah bergerak tinggalkan saya di sini seorang diri. So apa-apa pun kena berhati-hati lah. Safety first. Okay. Jom kita bergerak mencari kawasan berteduh dulu, kemudian kita membuat eksplorasi dan membuat rakaman daripada udara. Sangat sayang projek ni, telah stop macam tu sejak daripada tahun 2012.
projek ni dibina. Kemudian terhenti pada 2014. Selepas projek ni telah siap hampir 70%. Jadi saya mencari tempat untuk berteduh dulu kalau hujan lebat ke apa. Semalam saya berada di Pulau Petang dan hari ini saya singgah sekejap ke Pulau Bayas yang mana terdapatnya satu projek mega kompleks zon bebas cukai yang terbesar di Tasik Kenyir ini yang telah terbiar selepas projek pada tahun 2012 dan dijangka siap pada 2016 telah terhenti yang mana memakan kos 243 juta lebih daripada itu disebabkan masalah kontraktor ataupun masalah yang lain. Jadi sekarang ni saya berada dekat sini untuk lihat keadaan tempat ni lah yang memang orang kata nampaklah projek yang memang tak dapat diteruskan. Jadi projek ni ada yang mendapat sokongan dan ada juga yang mendapat bantahan. Jadi keadaan sini sekarang ni kalau lihat dia dah mendung nak hujan lebat. So, sekarang ni hari ni mungkin saya tak makan masa yang lama dekat sini sebab satu faktor cuaca. Tapi apa-apa pun insya-Allah saya rakamkan keadaan sekeliling kawasan ni untuk tontonan semua. Dan saya berada kat sini seorang diri dan lokasi ni jaraknya mungkin 17 km daripada Pangkalan Gawi ke Pulau Bagas ni, dan Pulau Petang yang saya pergi semalam tu jaraknya lebih kurang 22 km. Agak jauh juga daripada Tanah Besar. Jadi sekarang pun okey, hujan pun dah turun. Tapi dekat sini suasana memang sangat nyaman. Kalau lihat air kat sini, kalau dapat letak satu kerusi dekat sini memancing, memang seronok. Saya lihat dekat bukit ni banyak pokok, macam pokok-pokok besar juga yang tumbang. Pada fikiran saya kalau pokok tumbang ni, anda mesti tahu kan sebab apa? Sebab gajah. Itu yang saya risau sekarang ni. Tidak pasti sebab kalau lihat dekat TikTok ni banyak je nampak gajah-gajah dekat Tasik Kenyir ni yang berenang menyeberangi pulau ke pulau dan haiwan-haiwan yang liar yang lain lah. So insya-Allah semoga dimudahkan sebab saya berada jauh 17 km daripada Tanah Besar. So aspek keselamatan harus diutamakan. Jadi saya rakamkan kompleks zon bebas cukai yang terbiar hampir 14 tahun. Jom. Sekarang barang saya letak dekat atas sini supaya saya tak perlu nak bawa ke mana-mana.
dimaklumkan projek ni 118 juta, ada yang mengatakan 243 juta dan ada kata mengikut fasa mencapai sehingga 600 juta. Saya tidak pasti. Dikatakan pembinaan kompleks zon bebas cukai yang besar ni untuk menaikkan industri pelancongan seperti di Langkawi, di Tasik Kenyir ini, untuk memajukan lagi sektor pelancongan. Tetapi ada juga yang membuat bantahan, mengatakan pembinaan ini adalah satu pembinaan yang membazir, tidak perlu, dan juga harga yang sangat mahal kalau barang-barang kat sini, yang mana kalau orang keluar ke Tasik Kenyir dia akan jadi mahal. Tidak pasti. Tetapi bila projek ini telah terhenti, itu juga memberi kesan kepada peniaga-peniaga yang di tanah besar seperti kedai makan, pengusaha bot, yang mereka harapkan sesuatu yang memberi impak kepada Tasik Kenyir bila projek ini terlaksana. Tapi tidak ada apa-apa yang proses yang berlaku. Projek ini terbiar selepas 70% hampir nak siap, dia terbiar. So agak gelap juga cuaca. Bahagian atas tingkat satu, bawah adalah ground. Dan kompleks ini kalau lihat dia mempunyai lift, ada lift dekat bangunan, tak tahu lift ke apa. Pasti ini adalah lift ke apa. Kalau bukan bentuk memang untuk lift untuk barang ke, tak pasti. Kita ke bawah. So lantai-lantai dia, mozaik ni semua dah timbul. Tasik Kenyir ni, seperti mana kita tahu, kisah dahulu
yang mana ada 9 buah kampung telah ditenggelamkan sebagai projek tadahan air pada masa lalu. Ketika sudah hampir dengan taman negara, gajah liar yang hendak dipindahkan itu telah mengamuk. Seekor gajah denah dan beberapa orang petugas terpaksa terjun ke air. Walau bagaimanapun, tidak berlaku kemalangan jiwa. Dan gajah yang mengamuk itu dapat dipulih semula dengan memberi makanan. Tasik Kenyir mula dibina pada tahun 1978 dan siap sepenuhnya pada tahun 1986 dan dirasmikan pada tahun 1988 oleh almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Bilasya. Walaupun tujuan asal adalah untuk empangan hidroelektrik tetapi menjadi destinasi pelancongan kerana struktur geografi yang sangat cantik. Mungkin ayam hutan. Di antara tarikan utama Tasik Kenyir adalah hamparan geografi yang sangat cantik dengan 340 buah pulau kecil di sekeliling tasik ini. 14 kawasan air terjun yang boleh dijadikan kawasan riadah dan juga jeram-jeram yang tidak kurang menariknya untuk tujuan camping dan hiking. Jadi saya bertanya dengan Abang Bud tentang haiwan liar kat sini. Kebanyakannya berada dekat tanah besar sana, dekat pulau ni. Kalau terjumpa tu, orang kata nasib-nasib lah. Macam gajah, harimau akar, pak belang ke. Sebab saya nampak dekat TikTok tu, pengunjung yang bertandang ke Tasik Kenyir ni panas serempak. Daripada bot nampak pak belang sedang minum air. Risau juga sebenarnya. Tapi itu jarang-jarang berlaku lah. Jarang-jarang berlaku. Biasalah, nama pun hutan. Memang habitat haiwan-haiwan liar ni, rumah mereka. Kat mana-mana pun ada. Mungkin dengan siap ni kompleks zon bebas cukai ni yang terbesar di Kenyir mungkin memberi impak positif pada sektor pelancongan Tasik Kenyir dan juga kepada peniaga-peniaga dekat tanah besar sana, Pangkalagawi dan juga houseboat. Tetapi bila projek ni terkandas macam ni, memberi impak jugalah yang negatif pada pengusaha-pengusaha peniaga dekat Pangkalagawi. Itu yang bila saya datang dekat Tasik Kenyir, tak banyak kedai makan yang buka. Tiada kedai runcit. Kedai runcit pun ada satu je, yang kecil, bebas cukai yang skala kecil. So tarikan pelancong dekat sini hanya mengharapkan pada houseboat lah untuk bawa bersiar-siar bermalam dekat Tasik Kenyir. Dan tak ada juga macam kedai dobi untuk membasuh baju. Sebab kalau pengunjung yang bermalam dalam tempoh yang lama, mereka kena pergi ke jalan besar sana, agak jauh juga. Dan sekarang dekat sini perlu makan malam dekat jalan besar, keluar daripada custom tu menuju ke Petron, salah satu kedai food court, kedai makan yang ada lah. Dan perlu terus ke perkampungan luar sana yang mempunyai kedai-kedai makan yang lain, menghala ke Kuala Berang sana. Kemungkinan juga kedai makan, kedai runcit, kedai dobi semua tak boleh dijalankan perniagaan tu sebab tiada pengunjung. Kekuatan tu tak ada. Kalau meniaga makan pun akan rugi sebab tiada pengunjung. Jadi itu mungkin sebab bila kita faham kenapa kedai makan tak buka, disebabkan kekurangan pelancongan ke Tasik Kenyir ni. Yang bukan kita nak bongkarkan masalah orang, tapi kita nak cerita bahawa sebenarnya benda tu patut ada Tasik Kenyir, tapi kenapa tiada? Gitulah. Kenapa tiada? Kebanyakan kenapa tiada? Yang dah ada kenapa dihentikan? Kita pun heran. Sebab kami sebagai pemain industri Tasik Kenyir ni tanya, tiada orang yang mari seorang buat cerita pasal kenapa ini, kenapa itu. Jadi kami kalau guest tanya atau tamu yang datang ke Tasik Kenyir ni mari, tak ada apalah.
kami dah tahu bang, tiba-tiba tutup je bang, tu je jawapannya. Dan cara rasminya ataupun cara ofisialnya memang tak ada orang yang bercerita pasal suatu-suatu penutupan tempat ni. Sekarang dah hujan lebat. Saya baru start untuk buat rakaman. Dah hujan. So saya stop dulu. Hujan dah reda, nanti baru saya sambung balik. Sebab tadi saya nampak kilat-kilat tu semua. Okey, nampaknya cuaca pun dah okey sikit. Hujan pun dah berhenti. Kita boleh membuat eksplorasi santai pada petang. Dimaklumkan juga selepas terhentinya projek ini, dimaklumkan oleh penduduk banyak kehilangan barang-barang di sini. Projek-projek, barang-barang projek yang ditinggalkan, barang-barang kerja yang ditinggalkan telah hilang, dicuri. Bagi saya, bila sesuatu projek besar macam ni ditinggalkan, perlu ada penjaga, security ataupun ada zinc. Tapi bila saya sampai ke sini, mana projek yang terbesar terbengkalai macam ni, tidak ada penjagaan yang menyebabkan kehilangan aset ataupun barang-barang yang mungkin yang berharga. Tasik Kenyir juga kaya dengan hidupan liar yang bebas hidup di kawasan pulau atau daratan. Sekiranya bernasib baik, pengunjung dapat melihat gajah atau harimau liar di kawasan ini. Maka kerajaan negeri melihat potensi Tasik Kenyir ini sebagai salah satu destinasi pelancongan yang bakal menjadi tumpuan pelancong luar dan dalam negara, terutama yang sukakan keindahan alam semula jadi dan kaki pancing. Telah membuat cadangan dan permohonan kepada Kementerian Kewangan untuk menjadikan Tasik Kenyir ini sebagai zon bebas cukai atau dikenali sebagai zon bebas cukai Tasik Kenyir setaraf dengan Pulau Langkawi. Dan pada 1 Februari 2017, Tasik Kenyir telah berjaya diwartakan sebagai zon bebas cukai dan pelan pembangunan dengan kos keseluruhan sebanyak RM612.27 juta telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Di antara fokus utama pewartaan ini adalah kesan positif kepada ekonomi negeri dan juga penduduk-penduduk sekitar Tasik Kenyir dan juga dapat menarik pelabur-pelabur luar yang dapat merancakkan aktiviti ekonomi negeri. Melalui pembacaan saya dalam laporan audit negara, kalau tidak salah saya, dikeluarkan pada tahun 2023, satu siasatan audit telah dilakukan dan skop audit itu merangkumi dari tahun 2010 sehingga 2022. Saya hanya berkongsikan sedikit fakta dari report audit tersebut. Menurut laporan audit, projek ini sepatutnya akan melalui 3 fasa, dan dalam fasa pertama, fokus utama adalah pembinaan marina Pangkalan Gawi, kuartus kastam dan kompleks bebas cukai di Pulau Bayas, dan semua ini akan menelan belanja sebanyak RM612.27 juta. Di mana Pangkalan Gawi Marina menelan belanja sebanyak RM330 juta. Kompleks bebas cukai di Pulau Bayas berjumlah RM243.56 juta dan kuartus kastam sebanyak RM37.78 juta. Menurut laporan ini juga hanya Marina Pangkalan Gawi dan kuartus kastam dapat disiapkan dalam tempoh masa yang dipersetujui dan pembayaran telah pun dibuat, cuma tidak dinyatakan sepenuhnya ataupun tidak. Akan tetapi kompleks bebas cukai di Pangkalan Gawi gagal disiapkan oleh pihak kontraktor atas sebab-sebab tertentu walaupun kos sebanyak RM179.57 juta telah digunakan. Dari laporan audit juga telah menyatakan bahawa dari jumlah keseluruhan bajet dari fasa 1 iaitu RM612.27 juta, sebanyak RM368.51 juta telah dibelanjakan. Bagi pelan pembangunan Pulau Bayas, yang sepatutnya disiapkan adalah bangunan terminal utama, jeti penumpang, trade or commercial center atau bangunan komersial dan lain-lain yang berkaitan gagal dilaksanakan walaupun beberapa kali permohonan lanjutan masa telah dikemukakan oleh pihak kontraktor. Menurut laporan, sebanyak 6,506 hari telah diberikan untuk lanjutan masa. Pada tahun 2019, diberitakan bahawa projek Pulau Bayas akan diteruskan kerana ia dikatakan telah siap hampir 77%. Dan sekarang pada tahun 2025, anda boleh lihat keadaan kompleks zon bebas cukai ini masih lagi terabai.
Dimaklumkan bahawa sehingga tahun 2022 semasa audit negara dijalankan, hala 7 kompleks bebas cukai di Pulau Bayas masih tiada hala 7 yang sebenarnya. Perjanjian penambatan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat telah diselesaikan kerana atas faktor-faktor kontraktor tidak dapat menyelesaikan projek Pulau Bayas. Satu site visit daripada Jabatan Audit Laporan pada Mei 2023 mendapati banyak laku musnah atau vandalism dan kecurian di kawasan Pulau Bayas dan ia menyebabkan kemungkinan untuk meneruskan projek ini akan menelan belanja yang lebih besar. Ada pelbagai pihak telah memberi respon mengenai projek Pulau Bayas ini, tetapi sehingga kini iaitu pada 15 Mei 2025, begini dah keadaan terkini kompleks zon bebas cukai di Pulau Bayas. Jalan dekat sini memang licin. Licin, pantai dia memang licin. Jalan pelan-pelan. Mungkin ni ruang-ruang showroom ke ruang kedai. Ada 4 lot kat sini. 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi bangunan sebelah yang bersambung. Allah, sebetulnya tu. Ada ruangan tangga untuk kita turun ke bawah. Dan kat sini ada satu laluan untuk orang yang tak nak naik tangga. Dia akan lalu sinilah, wheelchair ke dan sebagainya, troli, semua akan lalu kat sini untuk loading barang dia kan. Biasanya loading barang biasanya akan guna lift loading kot. Ni ada satu laluan yang untuk wheelchair ni, 1, 2, 3, 4 baris sampai ke atas ni. Tapi sama juga, sampai sini akan kena turun tangga. Toilet semua belum dapat disiapkan. Mungkin ini adalah surau, sebab kat sini ada boleh nampak pipe-pipe untuk ambil wuduk. Ini adalah surau saya rasa. Okey, sebelah surau lelaki, sini surau perempuan. Mungkin. Dan belakang sini ada lagi 2-3 bangunan. Ini mungkin surau lelaki. Juga ada sinki, ada toilet, ada tempat wuduk. Ini ruang solat. Jadi kita akan pergi ke bahagian belakang tadi tu, melihat apa lagi bangunan
yang ada dekat sana. Ish. Ada bahagian untuk istirahat kat sini. Ada 2 pondok. Dekat tengah ni mungkin letak pokok bunga ke air apa, fountain ni kat sini ke, tak pasti. Ini tak silap bahagian belakang. Bahagian depan adalah belah sana. Daripada Penggalang Gawi dia akan terus ke jeti depan sana. Ini bahagian belakang. Cuaca pun tak panas. Kurang sikit 20. Kalau tak mencurah peluh panas. Hari ni cuaca pun sedap-sedap, sejuk. Dan pulau yang semalam saya pergi tu, Pulau Petang, tak lama lagi akan lebih baik pulih. Tidak pasti. Jadi sekarang ni saya pun kena hati-hati, kena aware dengan sekeliling. Kita tak tahu apa yang berada di sebalik pokok. Risau ya. Bismillah. Ini adalah surau yang tadi saya masuk bahagian dalam. Sekarang mata saya ni tak memandang ke depan. Kamera pandang ke depan, mata saya pandang ke kiri. Ini gazebo. Mungkin untuk kereta, laluan, masuk kenderaan, mungkin kenderaan kompleks Bebas Cukai ni kot. Kita berjalan dekat sana. Di sana pun ada satu pondok.
tahu saya dengar suara apa tadi. Dekat atas sana kuat. Tadi tu saya nak naik ke atas tu. Dia hanya ada satu pondok je. Ada satu gazebo. Tak silap. Tadi masa boat saya nampak ada macam tangki. Tangki air mungkin. Itu je. Kita jalan balik. Kita pergi belah sana pula. Kena jalan senyap-senyap. Tengok tempat ni. Kena tengok Jurassic Park pun ada. Macam kenal dia. Macam tai gajah. Satu bangunan kat sini. Inilah bangunan kosong . Tu dia. Nampak tak? Tai gajah. Tai gajah ni. Sini pun ada juga. Mana ni?
Saya risau. Bukan gajah aja, binatang lain. Ini pondok ketiga. Dan di sana tu adalah pondok keempat. Saya zoom je lah dari sini. Okey tu. Jadi saya tak pasti hari ni saya nak bermalam ataupun tidak. Tengok pada situasi. Kalau rasa selamat, insya-Allah. Kalau rasa safety tu kurang, saya akan buat keputusan untuk beredar dari sini. Saya boleh shortcut dari sini. Ini ruang kedua. Haus. Dah hujan semula. Jambatan putus dah. Pulang balik. Penat di jalan.
Penat juga. Ini bahagian wing yang belah kanan daripada saya, kalau daripada Tasik belah kiri. Ini adalah semua mozaik yang ditinggalkan. Ini pun kos banyak dah terbazir. Simen, plaster, skim, finishing coat, banyak. 14 tahun di sini ya. Ini dah koyak. Mungkin ada orang cek benda dia boleh pakai ke tak. Jangan risau, semuanya dah keras. Semua keras macam batu. Skim semua macam batu. Yalah, dah lama kat sini. Dan tak boleh guna pakai melainkan buat benteng masa banjir. Kan? Melainkan buat benteng masa banjir. Buat tutup aliran air. Boleh guna pakai. Tapi itulah, nak mengangkut ini bawah petani. Sampai ke belakang. Besi-besi beam yang berlogokkan kat sini. Di sana ada dua. Di sana ada dua podok macam ni. Ni pun ada dua, kiri kanan. Dan kat sini pun ada 4 lot. 1, 2, 3. Sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Maaf, tak ada nafas nak bercakap. Kita kena turun balik. Adalah tangga. Ya Allah, tangga belah sana pula. Turun naik. Semalam, hari ni banyak kalori bakar. Okay, sekarang kita kena pergi belah sana. Harap yang ini bersambung dengan sana. Yang macam-macam lah, tak sambung. Ada tangga. Ya Allah. Ini boleh buat bahaya ni. Bismillah. Tak kuat ni. Okey, jalan di atas ni. Sekali. So, saya dah sampai ke bahagian center. Jadi untuk yang bahagian atas sana ke belakang sana ke, saya tak nak jalan. Satu tadi saya dengar macam bunyi suara garau binatang. Tahu gajah ke anak gajah ke kat belakang bukit sana. Dan saya akan fly drone je. Ya Allah, licin. Fiber S fence. Lain macam. Ya Allah. Siapa-siapa yang suka gulungso tu boleh lari kat sini gulungso. Confirm slide. Okay, ini adalah mungkin ini adalah bahagian hadapan daripada Pangkalan Gawi sana Tanah Besar. Boat, houseboat ke. Kalau projek ni siap, dia akan terus kat kawasan sinilah. Okay. Parking kat sini ke, ataupun turun dan orang kat sini ke. Tak, kalau tak silap saya lah. Sebab kat sini je ada yang macam platform jeti.
kat belakang tak ada. Dalam laut pun ada staging. Dalam tasik. So saya nak naik dulu. Dah kejap. Jalan kena sikit-sikit je. Letak tentang lagi. Okey, saya lihat sekejap untuk kita fly. Okey, jadi aktiviti petang saya dah tamatkan. Agak penat juga tapi seronok. Berkenaan dengan Tasik Kenyir ni, banyak pulau-pulau yang amat menarik lah untuk kita ketahui tentang sejarah-sejarah dia. Saya tak pasti saya bermalam di sini ataupun balik ke esokan harinya. Sebab saya lihat banyak najis gajah dekat sini. Bahaya juga. Atas isu keselamatan, saya akan fikirkan kemudian lah. Kalau rasa saya tak selesa, saya akan minta Abang Bot, Pok Ran datang lah untuk ambil saya. Alright. Jadi apa-apa pun, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mengikuti vlog saya kali ini di Terengganu, di Tasik Kenyir. Jadi jumpa lagi untuk vlog yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan terima kasih kepada semua penonton yang telah kongsikan super thanks kepada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum.